Hai, saya Ratu Ben daripada Klinik Medik Premier. Soalan kita hari ini, anak saya minum formula milk dan Samaja, tapi najis dia dari kuning ke hijau. Normal ke? Tapi tak ada pun kembung perut ke apa. Hari-hari berak. Okey, kalau najis anak bertukar jadi warna hijau tapi dia masih aktif, mau menyusu dan berat badan bertambah, boleh pantau dahulu dan jangan bimbang. Ada beberapa punca yang boleh menyebabkan najis menjadi hijau. Contohnya 1, pencernaan yang cepat. Kalau makanan melalui sistem pencernaan bayi lebih cepat, najisnya boleh jadi hijau. 2, zat besi dalam susu itu sendiri. Susu formula yang kaya dengan zat besi boleh menyebabkan najis bayi menjadi hijau. Hal ini boleh jadi juga kalau anda bagi anak-anak vitamin zat besi ataupun makanan yang tinggi dengan zat besi. 3, perut bayi yang sedikit tidak selesa, mungkin disebabkan angin atau gas juga boleh menyebabkan najis bertukar menjadi warna hijau. Tapi, kalau najis hijau ini disertai dengan demam, muntah atau darah, boleh segera bawa bayi berjumpa dengan doktor. Anda boleh bawa anak-anak ke Klinik Medik Premier untuk mendapatkan pemeriksaan lanjut. Okey?